mengucapkan selamat Hari Bapa kepada warga Intan yang merupakan bapa ataupun kepada bakal bapa yang menyambut selamat Hari Bapa pada tahun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh warga Intan. Teruslah kita menjadi bapa yang terbaik. Selamat Hari Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua warga Intan. Kami mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar bapa. Selamat Hari Bapa. Semua bapa-bapa yang sedang berjuang di luar sana, selamat Hari Bapa anda semua insan yang hebat. Selamat Hari Bapa saya ucapkan terutamanya kepada bapa dan suami serta tak dilupakan kepada semua keluarga bapa di Intan. Terima kasih atas curahan, nikmat kasih sayang serta perlindungan yang diberikan kepada semua ahli keluarga. Semoga segala yang dicurah dan diberikan sentiasa mendapat rahmat dan kebaikan daripada Allah SWT, insya-Allah. Happy Father's Day semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Bapa kepada warga Intan dan kepada warga-warga Intan, semoga menjadi bapa yang hebat dan contoh yang terbaik untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa adalah ketua keluarga yang diberi amanah untuk menjaga keluarga. Selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar bapa. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua warga Intan yang telah bergelar bapa. Jadilah bapa yang berguna. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada seluruh warga Intan. Mesej utama tema kita hari ini, kepimpinan Qawam, keteguhan kepimpinan di rumah dan negara adalah tentang accountability dan pengorbanan. Qawam bukan sekadar kuasa, tetapi ia adalah khidmat dan ihsan seorang bapa dalam memastikan kelangsungan hidup keluarganya. Melalui keringat bapa, lahirnya generasi masa depan yang berdisiplin dan berwawasan. Di Intan, kita menterjemahkan peranan bapa ini melalui komitmen kerja yang luar biasa. Keteguhan kepimpinan seorang bapa mengajar kita erti setia pada tugas dan tekal dalam melakukan transformasi sektor awam. Marilah kita bawa semangat Qawam ini demi memacu kecemerlangan institusi dan negara tercinta. Selamat Hari Bapa saya ucapkan. Semoga kita terus cekal menggalas amanah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tema kepimpinan Qawam, keteguhan kepimpinan di rumah dan negara, mengingatkan kita bahawa kepimpinan sejati bermula dari rumah. Seorang bapa yang Qawam memimpin dengan penuh hikmah, menjadi benteng sandaran ketika badai dan sentiasa mendahulukan kebajikan keluarga. Keteguhan emosi dan prinsip inilah yang membentuk tiang seri sesebuah institusi kekeluargaan. Apabila kita melangkah ke Intan, amanah sebagai penggerak perkhidmatan awam menuntut keteguhan yang sama. Kepemimpinan Qawam mendidik kita menjadi pemimpin yang cakna, berpandangan jauh dan tidak mudah goyah mendepani cabaran birokrasi moden. Dari lensa perkhidmatan awam, kepimpinan di rumah dan negara adalah saling melengkapi. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa hebat di Intan. Teruskan memimpin dengan keteguhan dalam keikhlasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini Intan meraihkan hari yang sangat bermakna di bawah tema kepimpinan Qawam, keteguhan kepimpinan di rumah dan negara. Sifat Qawam meletakkan bapa sebagai pelindung, pembimbing dan pembuat keputusan yang teguh
demi keselamatan serta masa depan keluarga. Di rumah pula, keteguhan ini membina asas sahsiah ahli keluarga. Di peringkat organisasi dan perkhidmatan awam, nilai qawwam inilah yang kita terjemahkan sebagai ketegasan berintegriti, keadilan dalam takbir urus dan tanggungjawab mutlak kepada rakyat. Seorang bapa tidak akan membiarkan keluarganya runtuh. Begitu juga kita sebagai penjawat awam tidak akan membiarkan sistem penyampaian negara kita rapuh. Ayuh kita pasak kepimpinan qawwam ini dalam sanubari kita. Selamat Hari Bapa kepada semua warga Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sempena sambutan Hari Bapa, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh warga Intan dan penjawat awam yang bergelar bapa. Semoga semua bapa terus menjadi inspirasi, teladan dan pencetus legasi kebaikan kepada keluarga, organisasi dan negara. Terima kasih atas segala pengorbanan yang mungkin tidak selalu terlihat tetapi sentiasa memberi makna. Sekian, terima kasih.